Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Zainuddin bin Zainal Abidin, lahir pada 2 Jun 1989 di Hospital Muar, Johor. Di usia 33 tahun kini, saya berada di grade DG44 dan bertugas sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1, Kulai Johor. Saya menetap di layang-layang Keluang Johor bersama seorang isteri dan seorang cahaya mata perempuan. Pengalaman sebagai seorang guru. Saya berkhidmat selama 8 tahun dan merupakan guru major sains dan minor pendidikan jasmani. Saya memulakan karier di SK Murnijaya pada 2014 hingga 2017 sebelum berpindah ke SK Bandar Tenggara 1 sehingga sekarang. Kini, saya menggalas tanggungjawab sebagai penyelaras kajian tindakan dan inovasi, penyelaras STEM, penyelaras kelab sukan dan permainan, serta pengerusi kelab guru dan kaki tangan sekolah. Saya telah menjalankan tugas sebagai ahli guru pewaris negara GPN Hulai, jurulatih negeri untuk Instructional Based Science Education IBSE, panel penyunting Johor Science Matematik, Primary Resources JSMPR, jurulatih utama kajian tindakan negeri Johor dan juri pertandingan video amali sains negeri Johor. Saya berada dalam barisan penceramah webinar JSMPR negeri Johor yang boleh ditonton secara worldwide ketika era pandemik. Malah, saya juga merupakan bekas penanda kertas UPSR sebelum ianya dimansuhkan. Saya merupakan Biro Pendidikan dan Inovasi 2014 hingga 2018. Perkara menarik tentang diri saya. Pertama, membudayakan kajian tindakan. Saya terlibat dengan sangat aktif dalam penulisan kajian tindakan sejak mula bertugas di tahun 2014 dan mencapai beberapa kejayaan pada tahun 2016, 18, 19 sehingga ke tahun 2021. Pada tahun 2021, kajian saya berkenaan tajuk vertebrata dengan penghasilan 1MVT berjaya menjadi Johan Negeri Johor, lalu mara ke peringkat kebangsaan pada tahun 2022 dan berjaya memperolehi tempat ketiga. Pencapaian terbaik muncul selepas itu apabila penulisan saya berjaya dinobatkan sebagai Best Paper Award dalam International Colloquium Social Science Research. Kini, saya aktif dalam menyertai pembentangan, seminar, konvensyen dan simposium peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Kedua, pengamal inovasi pendidikan. Saya juga aktif menyertai pertandingan inovasi yang diadakan di seluruh negara di pelbagai peringkat. Berikut adalah beberapa anugerah dan inovasi yang telah saya hasilkan. Antara kejayaan yang dikongsikan adalah penghasilan Roda Minda dan Under 18 serta Sudoka. Inovasi COVID-20 dan Handmade berjaya mendapat anugerah perak kebangsaan. Manakala 1MVT merangkul Gangsa di peringkat antarabangsa. Kejayaan paling manis adalah penghasilan Gold Match dan Fun Kit yang masing-masing diiktiraf mendapat pingat emas dalam inovasi peringkat antarabangsa pada tahun 2022. Ketiga, perkongsian video pendidikan di YouTube. Selari dengan kepesatan pembangunan teknologi, saya turut mengambil peluang menggunakan YouTube sebagai medan perkongsian ilmu dalam menimba ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami murid untuk dikaji dan penghasilan idea baru inovasi. Penggunaan YouTube antara sumber tunjang utama yang saya gunakan. Bagi membuat perkongsian ilmu, saya telah mendaftar bermula pada tahun 2019 dan sehingga kini telah memperoleh 3.19,000 subscriber. Video yang saya hasilkan adalah berkenaan perkongsian projek Based Learning PBL, PDPR dan PDP serta video pembelajaran dan sedikit perkongsian percutian dalam travelog. Di sekolah, saya cuba menghidupkan budaya membuat kajian tindakan dan inovasi. Maka, langkah penubuhan skuad inovasi PT1 dihasilkan bermula tahun 2019. Strategi penggunaan MyDose dalam penulisan kajian tindakan dan penyertaan beramai-ramai pertandingan inovasi dalam kumpulan telah berjaya meningkatkan jumlah guru yang berbudaya sedemikian. Bagi murid pula, banyak projek Based Learning PBL dijalankan dalam kelas dan akhirnya mereka telah berani dan berjaya menyertai pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa secara berkumpulan. Hal ini sekaligus meningkatkan budaya inovasi dalam kalangan murid. Pengiktirafan yang diterima. Berikut dikongsikan antara beberapa pengiktirafan yang telah saya terima sepanjang karier sebagai guru. Di tahun pertama 2014, saya mendapat anugerah timbalan pengarah kajian tindakan dan anugerah kualiti kategori unggul kajian tindakan. Pada 2016, saya telah dinobatkan sebagai guru inovatif daerah Kulai. Pada 2021, saya telah menjadi Johan Keseluruhan Video Amali Sains Negeri Johor, menerima anugerah Hero Guru PDPR Negeri Johor, Hero Guru PDPR Subjek Sains Daerah Kulai, anugerah Guru Ikon PDPR SK Bandar Tenggara 1 serta anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC. Pada tahun 2022, saya sekali lagi menerima anugerah Guru Inovatif Daerah Kulai dan menerima pencapaian terbaik apabila berjaya dinobatkan sebagai Best Presenter dalam pembentangan kajian tindakan di Colloquium Antarabangsa. Sekian, terima kasih.